Right, so hari ni aku nak bawa korang pergi, bukanlah nak bawa korang jalan sangat, aku nak tunjuk korang ada satu produk which is aku tak pernah share before this. Okay, sebelum kita nak jump itu produk tu, hari ni the best sikit sebab aku nak share dekat korang pro tips macam mana cara kau nak, how to say upgrade your braking performance tapi dengan cara at a minimal cost. Kau faham tak? Dengan cara yang paling jimat. Sebab aku faham tak semua orang berduit untuk nak upgrade big brake kit, nak upgrade caliper besar-besar, endless lah, PMU lah, you know, and so on lah, happy racing apa semua kan. Jadinya benda ni simple tapi kebanyakan orang terlepas pandang. So aku nak generasi baru sekarang yang macam mungkin baru merasa first car, baru into modify kereta and so on semua, tak perlu overspend over small things. Okay, sebab benda ni berkait rapat dengan isu safety. So jadinya aku nak korang betul-betul cantik kan lampu aku kan. Ya tu kan. Dia automatik tu nampak macam wajah lainan sikit tapi tak nak cerita pasal lampu lah. Tanpa kita nak melengahkan masa, aku nak bawa korang dekat, aku baru dapat location ni dekat Kepung. So kita orang baru sampai dekat Kepung. Kau pun boleh tahu dah neighborhood area dia memang macam gini lah. Kat sini ada satu supplier yang carry satu brand ni. Dia jual brake pads. So brake pads dengan harga yang reasonable tapi dia ada performance dia. Dia tak macam brake pad biasa yang kau pergi beli kat spare part dan so on, tak. Okay, jom let's go. Okay, so dia punya brand dia, nama dia Monair. Aku pun tak tahu cara nak sebut sama ada betul ataupun tak betul, tapi kalau ikut pronunciation dia macam tu lah, Monair. So aku percaya dia masih baru lagi dalam market, tapi walau macam mana pun kita akan sentiasa mengalu-alukan, you know, kehadiran ataupun kedatangan any brands yang ada dekat dalam Malaysia. Kalau benda tu reasonable price, kalau benda tu kualiti dia pun baik, so why not kita bagi peluang untuk cuba, betul? Sebab kita tak nak jadi generasi yang sangat skeptical, yang ikut-ikut orang tukar ni semua kena pakai ni. Aku faham kadang-kadang kalau orang recommend satu-satu brand ni dia mesti bersebab. Benda tu kadang-kadang mana-mana produk dalam dunia ni murah bersebab, mahal pun bersebab. So aku gunakan aku punya platform ni untuk aku introduce to you guys ada satu brand yang pada aku harga reasonable, kualiti pun bagus, dan kita sendiri akan cuba pakai dekat kereta kita sendiri. Sebab apa? So far kereta ni tak ada masalah pun. Braking dia apa semua kan. Semua kejap lagi aku share in detail lah macam mana. Cuma sekarang ni kita nak pergi ambil dulu barangnya. Lepas tu kita pergi ke workshop untuk kita terus tukar hari ni juga, immediately. Sebab nanti kita orang ada road trip, so bagus jugalah untuk kita nak try performance dia. So untuk next video nanti aku akan selitkan. Hi brother. Okay, so this is the shop Monair. I takut I salah sebut je pada tadi. It's Monair kan? Ke Monair or something tak ada? Bukan lah? Hi. Good to see you. Hi. Okay Okay, boleh. Faham. Okay, so kita dah sampai kat Kepung. Aku tak pernah sampai this area, so this is my first time reaching here. So aku tak salah sebut kan? Dia punya ejaan dia is like that. So the pronunciation is Monair. So betul lah. Okay, so you guys dah berapa lama in this industry? Industri ya. Saya kalau Industry and in the market. ini brand. Yes. 1 year lah. 1 year plus. 1 year plus. Dekat Malaysia. Yes. Brand dia daripada? UK. Dia daripada UK, United Kingdom. Tapi buatan China sekarang. So the brand itself is from UK tapi dia buatan China. So dekat market plus minus dah dalam 1 tahun for now. Tapi cara you guys disperse is throughout all the workshops ke direct kepada end user terus? Workshop. Sebab I tengok dekat social media diorang jual directly kan? Ke tak ada pun? Ke you guys just expose workshop mana yang bawa? Kita jual kasi workshop. Buatkan video and so on apa semua, and then they give back to you lah dia punya material. Faham. Tapi jangan tertipu, jangan terconfuse. Sebab kadang-kadang colorway kadang kan, tapi tak sama lah. Kalau macam last time PMU pun color lebih kurang macam ni, tapi kotak dia kecil. But this one kotak dia besar gila. Okay, so dalam box apa yang kita dapat? You even got gloves. Apa brand pun
dia kasih you brake pad saja. Betul. Kalau Malaysia, tengok Malaysia foreman pasang brake pad kan. Okay. Kereta sampai workshop, Yes. kotor-kotor pun, True. rim kotor-kotor, True. terus tukar brake. Normal. So you punya disc memang hitam. Yes. Kadang-kadang ada minyak. Ya. Kan. Minyak Ini lebih-lebih macam lah. Apa tu? Kalau kita ikut UK punya SOP kan, Okay. kereta sampai mesti mau bersih. Okay. Dia bersih you punya sport rim, bersih you punya brake system. So kita ada kasih set lah. Ada itu brake cleaner. Ni more towards DIY kit, you know. Macam kau boleh buat sendiri dekat rumah lah kalau kau mahir. Yes, Sebab dia dah betul. sediakan all in one. So this one is brake cleaner. Yes, dia Okay. kasih spray itu caliper, itu disc. Okay. Semua brake system kasih bersih lah. Okay. Then kita ada kasih 3 grease. Oh, this one is grease. Grease, yes. Ini betul UK punya SOP. Yo loh. Siap ada numbering lagi. 1, 2, 3. Yes. Benda yang sama. Dia Oh, different. Caliper ada itu pin, caliper True. pin. Pin. Betul. Itu kasih itu pin sana. Okay. Okay, ini kasih disc. Disc tengah hub sini kan. Okay. Dekat itu center kalau- bell lah. Yes. Kalau Okay. you tak tahu, you Aha. lain kali you buka rim punya time Aha. dia makan. Betul. You Betul. buka pun susah. Ya, betul. So mesti mau tahu. So yang Okay, this one ini- dekat brake pads. Ya, tetap. Kalau belakang ini kasih silent. Kasih silent ya. You tengok macam original dia pun ada kasih grease. You Kadang-kadang do? Brembo pun ada kasih grease. Betul. Tapi foreman semua tak pakai. Betul. Sampai kan kau tak buang. Dia tak pakai mah, dia simpan sendiri mah. Tak tahu lah. Tak tahu dia tak tahu Normally pakai ke, lah macam tu. simpan Faham, ke, faham, tak faham. tahu dia tak. Mau dia, cepat lah, mau cepat. Dia terus pasang. Kalau UK pasang pepet mungkin 30 minit. Ya. Malaysia pasang pepet 2 minit. Betul. Buka masuk saja. Ya. So jalan. Time consuming lah. Faham. Tapi condition apa? Dia tak cantik lah. Workmanship tak cun lah. Tak cun. Malaysia pasang pepet tengok kalau original Betul. pun ada bunyi. Betul. No, in fact I love the point yang pasal kebersihan tu lah. Sebab memang jarang. Normally bahagian depan ataupun belakang involving brake pad, sebab kita ada brake dust. I ada kedai detailing kan. So benda tu memang kita punya number one enemy lah. Normal lah. Basuh kereta datang dia punya itu brake dust sebenarnya kalau kau biar kau tak bersihkan for quite some time, tak basuh kereta, dia akan affect kau punya rim itself. Benda-benda lain jangan lagi cakap, dan sampai satu tahap dia punya kotor dia tu sampai yang tak boleh hilang dah. So brake dust tu sangat-sangat jahat sebenarnya. Brake dust kau campur dengan air lopak, air kotor jalan and so on semua kan. Benda tu yang sangat-sangat kena jaga. Tapi itulah kerja kita orang kat kedai detailing untuk membersihkan balik korang punya rim. But somehow kalau kita boleh educate semua workshop ataupun semua foreman, technician dekat Malaysia ke mana ke untuk bersihkan. Ada certain kedai buat. Even ada certain kedai pun dia siap ada yang pakai berus dawai tu. What's that? Kan benda besi tu kan. Bukan semua. Kalau Tak semua. ada standard punya kilang kan. Yes. Dia bersihkan kau punya karat tu. Tak semua orang nak layan benda tu sebab aku faham time consuming. Diorang nak kerja job walk in tu cepat. Tapi kalau semua boleh ketengahkan this kind of service, it's very good. Sebab upah lebih kurang je. Sama juga. Tukar brake pads pun taklah murah sangat and taklah mahal sangat. Yes. Kerja dia simple. Tapi proses nak tukar dia tu, kau kena buka rim, kau kena jack kereta, you know, that kind of things lah. Right? So, ini semua dekat dalam box yang kita dah explain, kita dah tunjuk. So, this one is for front, I believe. Or rear. Oh, this one rear. Okay, sorry. This one? Extra pins lah? Dia clip. Dia, clipper kat atas ni. Tengok you punya original clip Okay. ada rosak ke tak. Oh. Kalau rosak dia Pakai, tak pakai pun tengoklah, depends lah, depends on situation. Siap ada hanging lagi accessories. Betul lah Okay, selling price sebenarnya berapa untuk this one whole product? I mean range lah. You just give me price range lah. 300 sampai 900 lah. 300 sampai 900 ikut jenis kereta, ikut saiz lah. Ikut saya. And some more dia punya temp. Dia boleh cover up to is it the high temp punya pads ataupun normal? Okay, kalau temp Dia ada mention tak? dia tulis Oh, this one 800. boleh tahan 800. So Ya. dia up to 800 degree punya panas.
guys. Tapi ini 800 kita bukan cakap 8 lebih 800 dia tak function. Bukan. Dia brake dia ikut curve. Ya. Kalau paling cantik punya itu temperature 600 lah. Betul. Paling cantik. Faham. So dia sampai 800 pun dia ada brake juga. Betul. Tapi kalau kita bercakap soal kereta kegunaan harian, so no issue. Sebab jarang kadang-kadang kau nak exceed sampai 800 tu pun. Tengok kalau kau betul-betul long drive. Sebab normally kalau yang temperature atas daripada 600 ni more towards track circuit punya usage lah. Sebab tu kalau macam contoh Endless, dia ada keluarkan sampai 1000 degree CCRG tu kan. And then PMU NS tu pun dia ada keluarkan different version. Ada yang memang up to 1000 lebih pun ada juga. Tapi siapa yang pakai brake pads tu bising. Kadang-kadang ada orang tahu, ada orang tak tahu. Dia akan senyap bila mana dia capai dia punya tahap optimum panas je. Selagi dia sejuk, dia takkan betul-betul senyap. Tu ada beza dia. Kadang orang tukar big brake kits, dia tak tahu benda tu tau. So sometimes dia ingat kita pasang salah barang rosak and so on. There's no such thing. Ada beza antara pad low temp, normal, intermediate ataupun yang high temp punya pad. High temp punya pad ada kegunaan dia. Dia bukan untuk kau pakai harian hantar anak sekolah balik ke apa. No, there's no such thing. So that's why kau akan alami masalah. Dia bukan masalah, dia sebenarnya bising tu. I know it concerns you guys, tapi sudah kalau kereta daily kenapa nak pakai pad high temp, betul tak? Something like that lah. Dia macam horsepower lah. True. You tak pakai pun tapi cuma ada. Betul. Tapi sometimes orang akan bising pasal bunyi Yalah. Kenapalah dia bunyi lah, rosak lah sana. No, there's no such thing. Lesen punya kan dia mau kita lesen kasih up dulu. Yes. Dia baru betul. Normally diorang racing pun diorang tak adanya keluar daripada pit terus berlumba. No. Dia mesti akan ada dia punya warm up lap dulu, you know. Nak bagi betul-betul panas barulah dia tahu dia punya brake system dia works very well. Right. So aku dah share sikit knowledge to you guys. And most of the time yang aku rasa kita akan terus jump ke workshop. Kita tunjuk amali terus lah, which is kita buka, explain detail macam mana cara nak tukar pad. Sebab pada aku siapa yang tak pernah tengok ataupun cara nak tukar pad sangat simple. Even kita boleh DIY sendiri kat rumah pun sebenarnya. It's very very simple. Okay, especially stock calipers lah. Kita tak cakap big brake kits lah. This one is for stock calipers depan dengan belakang. Alright, let's see how it goes. Minyak brake kit. So kita ada dot 4 and then kita ada dot 5. Ikut jenis kereta pakai yang macam mana. Benda-benda ni pun penting sebenarnya. Tapi untuk siapa yang tak, tapi normally benda ni workshop lah fikir. Kalau korang hantar kereta ke workshop lah yang pakai. Korang tak tahu pun bila dia top up ke apa. Sebab normally bila kita bleeding, situlah kena top up balik minyak brake-nya. Normally bleeding mesti akan susut. Dia tak akan kekal level itu sama, takkan. Sebab you dah buang minyak lama. So kalau you nak flushing balik 44, bleeding 44 lagi banyak pakai, silap boleh jadi habis satu. Tapi jarang lah, normally kita takkan bleeding sampai kosong lah. Masa pump tu takkan sampai kosong lah minyak dia. So somehow they also got this one. So for dot 4 dengan dot 5, ikut jenis kereta korang pakai yang macam mana. Harga pun satu botol you guys jual berapa lah this one? Kalau siap pasang 120 lah. Siap pasang you mean? Bengkel lah, workshop, upah dorang lah. Workmanship, labor cost RM120. So siap lah dia top upkan minyak korang, dia siapkan bleeding, dia siap salinkan. Kalau salin rotor, dia salin rotor. Kalau salin brake pads, dia salin brake pads. Okay? So kita tengok dekat workshop macam mana cara diorang buat kerja. Okay, so aku baru tadi borak dengan dia punya owner Jun ni kan, Jun Performance ni. Diorang rupanya bengkel ni memang dia specialist on EV car, Continental, tuning, remapping, and cuma dia tak ada dyno lah. Cuma tuning lah, tuning dyno tak ada lah kan? Kita mau fitting. Tuning sajalah. You ada tukar belakang brake lah. Sekali. Nah, Okay, no. I mean workshop punya service. Ada tuning ah? tuning ada. Kan? Sebab I nampak dia pakai laptop mah. Ada. Ini ada. Okay.
macam tadi aku cakap dengan kau kan, kita nak share pro tips macam mana cara kau nak upgrade your braking experience, your braking performance, tapi at a minimal cost. Tak semestinya kau kena tukar big brake kit sampai 4 port ke 6 port ke. Kan last time kita dah pakai 6 port Saban ini, betul. Tapi kenapa kita tukar balik yang stock? Satu, sebab masa kita buat, kita dah fitting clearance tu sangat rapat, which is sekeping kad. So untuk aku nak pakai daily ataupun kadang-kadang wife aku pakai ke apa ke, contoh termasuk batu, dua benda tu rosak. Bukanlah rosak, maknanya caliper akan calar, rem aku pun jahanam, confirm. So aku nak prevent daripada benda tu berlaku. So tapi benda tu tak ada apa-apa pun sebab kita dah buat bracket and so on apa semua kan. So bila-bila ada event ke apa, aku terus nyak je lah, pasang balik, buka je 2 skru, bleeding balik, settle masalah. Tapi bila kita nak bercakap soal macam mana cara kau nak upgrade your braking system, macam ni. Okay, brake dia tak banyak hal. Caliper single port yang daripada kilang, brake rotor, disc rotor, brake line ataupun brake hose belakang ni. Ni kita panggil brake hose. Okey, cara paling murah untuk kau nak upgrade kau punya braking system ialah first kali brake pads. Ini yang paling penting. So macam aku cakap tadi, mana brake pad asal kita? Ini kita punya brake pad asal. Brake pad yang kita nak tukar, punya kau tengok brake pad asal aku pun dah nipis lah. Nampak tak beza before dengan after? Ini yang stock. Ini daripada Toyota kalau tak silap aku. Memang datang daripada Toyota. Inilah dia. Tapi ini sebenarnya boleh pakai lagi. Dia punya indikator dia dekat line tengah ni. Okey, tak adalah kita nak kata ni dah habis terus ke apa. Kau ingat dulu masa kita buat Myvi Reban tu, memang dah tak ada dah pad ni. Dia dah tinggalkan ni je, besi ni je, steel ni. So, kenapa brake berbunyi? Sit. Disebabkan brake pad kau dah licin. Besi ni dah bergesel dengan disc rotor kau. So besi dengan besi memanglah jadi bunyi, faham tak? So nanti kau punya brake disc semua calar and so on lah. Banyak hal lah. Boleh crack sebab panas sangat. So yang ni kita lama punya, kita tukar. Brake pad pula terserah kepada korang nak pakai jenis brake pad yang macam mana. Tapi untuk yang Monet punya ni, aku suka sebab satu dia support up to 800 punya degree high temp. So performance boleh, untuk daily usage pun boleh, tak ada masalah. Alright? And seterusnya, disc rotor pula. Okey, disc rotor, macam mana cara kau nak check indikator dia dekat mana? Okey, kalau kau pegang, senang cerita lah, kita panggil, okey, bahagian besi atas ni dengan ni, disc rotor. Engkau rasa je pakai tangan. Kalau dia masih align, satu line yang sama, kau tak ada rasa apa-apa macam tersangkut ke, terstuck dekat sini ke apa ke, maknanya brake disc kau masih lagi okey, tebal lagi. Sampai tahap bila engkau tarik, sangkut dekat ujung ni, itu maksudnya kau punya brake disc kau dah haus, dah nipis, chances untuk crack pun tinggi. Sebab tu kau kena tukar seketul terus brake disc. Brake rotor ni keluarkan seketul, pasang balik. Yang ketiga, upgrade kau punya brake hose. Kalau original, dia pakai getah biasa. Okey, sifat getah ni dia boleh mengembang, dia boleh menguncup. Alright? So, kalau kau betul-betul hard braking, panas sangat sebab minyak ni panas. Hal-hal yang berkaitan dengan brake ni memang panas. Jadinya kadang-kadang getah tu boleh jadi terpecah. So dan bila dia dah expand, dia nak mengecut balik tu, kadang-kadang dia dah tak. Kau faham tak? Ini yang aku sentuh ni, yang aku pegang tunjuk korang ni, ini ialah stainless steel punya brake hose. So dia besi dekat dalamnya. Dia punya kembang dia tak akan sekembang-kembang macam getah sebab dia masih lagi, hukum alam dia ialah besi, tuan-tuan. So korang boleh upgrade kau punya brake hose juga. Okay, so ini brake hose, depan dengan belakang boleh tukar. Tapi macam aku tukar depan je, belakang aku tak tukar. Sebab itu hari ini yang daripada yang Saban ini, itu hari tu yang kita tukar kita punya caliper. Masa aku buka caliper, aku tinggalkan lah benda tu. So at least kau dah tahu dah macam mana cara untuk kau nak upgrade kau punya braking system at a minimal cost. First, kita recap balik, brake pad tukar yang baik sikit, yang support high temp. Yang kedua, kalau ada modal lebih, tukar brake rotor. Brake rotor yang, so dia tak ada istilah sebenarnya brake kau kena besar, brake kau kecil ni tak makan, besar tu makan. Aku faham. Macam ni single port, satu piston. Bila kau upgrade 2 port, better lah sebab 2 piston yang menekan, yang mencengkam kau punya disc. 4 port, ada 4 piston yang mencengkam. 6 port, ada 6 piston yang mencengkam. Tapi bergantung pada kapasiti enjin. Macam ni, enjin 1.5. Kenapa dia bagi single port? Sebab engineer daripada kilang memang dah fikir masak-masak yang sebenarnya single port cukup. Berhenti dah kereta. Laju macam mana pun, top speed dia sampailah 200 sekalipun, kita hard braking dia tetap boleh support walaupun single port. Tapi tugas kita sebagai owner, kita upgrade untuk kita punya experience dan keselamatan tersendiri. Apa yang kilang bagi, bagus. Cuma kita
improve. Kita improvise je, make it better. Kau faham tak? So there's no right or wrong. Itu yang aku nak korang belajar. Jangan cakap brake daripada kilang ni tak bagus lah bang. Apa benda bang, pad bagi macam gini ke apa ke. Bro, bagus je. Jangan risau. Cuma macam aku cakap, kita ada room for improvement. So kita upgrade sendiri, cost sendiri, untuk keselamatan sendiri tuan-tuan. So daripada engkau pakai, nak sangatlah ikut orang pakai caliper besar-besar, beli endless kopi, beli Project U kopi. Kalau caliper tu sendiri tak berkualiti sebab dia kopi, imitation, kau bayangkan caliper tu crack ataupun piston dekat dalam jam, kau nak salahkan siapa? Elok lagi 1000 kali ganda elok caliper yang standard ni daripada kau beli caliper kopi walaupun dia single pot. Faham tak? Itu maksud yang paling senang yang aku nak bagi kau faham. Alright? So aku harap lepas ni korang lebih terdedah kepada benda-benda yang macam gini. Okay? Nak tukar brake pad, okay, dah cukup sampai time masa tukar brake pad, alang-alang boleh terus je cari brand-brand yang salah satunya Monet ni tuan-tuan. So kita dah tunjuk, bukan kita tak tunjuk. Aku lagi respect dia put attention to the detail dekat packaging lah. Gila lah guys. Serius. Yang ni lepas dah siap pasang, aku tak sabar nak test macam mana. Okey, yang belakang tadi, mesti kau pelik. Kenapa dia sampai nak cocok dekat OBD, kenapa nak kena scanning? Padahal tukar brake pad je. Sebab bagusnya SOP bengkel ni, Jun Performance ni, dia memang akan sentiasa, itu diorang punya play safe. Maksud dia tak nak dipersalahkan atas benda yang bukan salah dia. Maksudnya bila kereta mula datang, dia akan terus scanning dulu. Dia akan tengok mana fault code yang keluar. Kalau ada, dia akan bagi tahu owner dan dia akan tolong clearkan dulu. Dan barulah dia akan fikir apa benda yang dia nak buat. Kau faham tak kat situ? So kalau setengah kedai lain, kadang-kadang dia tak check pun. Padahal check light memang dah menyala. Tiba-tiba datang, buatnya brake pad. Tiba-tiba bila dah keluar, owner check, bang, asal check light menyala bang? Tadi tak ada pun. Yang salah siapa? Bengkel. So bagusnya diorang kat sini, diorang ada diorang punya precautions punya step, which is very very good. Aku memang respect benda tu. Alright. So yang ini punya hal pula, kenapa dia nak kena ada melibatkan hal-hal elektronik juga? Sebab brake belakang untuk model RS, dia pakai e-brake. Inilah dia e-brake tuan-tuan. Sensor dia dekat sini. Untuk Yaris Turbo 1.6, dia pakai kabel. Dia tak ada benda ni. Sebab tu kereta-kereta yang e-brake susah kalau kita nak salin kaliper belakang tu port yang macam endless ke apa tu. Sebab that's why dia orang kena pakai dua brake kalau kau perasan. Satu endless kat sini, satu lagi e-brake yang kecil tu. Sebenarnya endless tu tak ada function. E-brake ni yang function. Dia yang akan mencengkam. Dia yang baca sistem e-brake kat sini. Okey, yang endless yang tu port kat belakang tu hanya support je. So kau faham tak apa beza form and function dengan betul-betul function? So inilah dia tuan-tuan. Kau dah nampak dengan lebih ketara macam mana rupa bentuk e-brake. Alright. Ini brake hose yang asal tadi, yang kalau kau tak nampak. Depan kita dah tukar yang stainless steel punya brake hose. Yang ini belakang aku pakai yang stock. Aku tak tukar lagi pun yang belakang. So inilah maksud aku getah. Getah ni dia boleh mengembang, mengecut. Kalau steel tu sekurang-kurangnya better daripada getah sebab dia besi. Dia ada besi dekat dalam tu. Okay, alright. So ni dah final step dah. Tadi kau dah tengok dia punya pasang, dia punya segala yang dia sapu grease and so on. Tapi aku memang sangat-sangat surprise lah dengan cara SOP kerja diorang. It's very good. Sangat teratur, sangat systematic, you know. And paling penting, bersih. Okay. So sekarang step yang terakhir, seperti biasa kita pun tahu, memang setiap kali kita apa-apa yang melibatkan caliper, memang kita kena ends dengan bleeding. So ini ialah proses bleeding. Akan ada seorang technician dekat dalam kereta untuk pump brake kau, untuk releasekan dulu segala bubble-bubble yang trap dekat dalam kau punya brake hose. Keluarkan dulu dekat dalam piston and so on, bagi betul-betul firm, rigid balik. Okay. Untuk brake pula, macam tadi dia dah flush. Kita punya minyak brake lama dia dah flush, dah keluarkan semua. And then kita masukkan balik semua. So kali ni kita pakai sistem fully by Monet. Okay, so brake fluid pun kita pakai kali ni .5. Tadi aku tanya dia, kalau ikut dekat kita punya cap tu .3 ataupun .4. Tapi sebenarnya kalau ikut logik akal, .3 ni paling rendah lah. And then seterusnya ada .4. Okay, dan paling tinggi ialah .5. Okay, tak semestinya dia tulis kat situ .4, kau tak boleh pakai .5. Kalau ikutkan tadi cara explanation dia dekat aku ialah .4 ni dia punya boiling temp dia ada satu dia punya level tau. Kalau .3 ni banyak air. Kalau .4 ni dia masih ada air juga, tapi dia macam balance dengan minyak tu. Tapi kalau .5 ni tak ada air langsung, fully purely oil, minyak dekat situ. So tak kira panas macam mana pun, molekul dia pecah macam mana pun, dia tetap minyak tuan-tuan. So ni dia.
Aku tak sabar nak tunggu dah siap lagi. Kita nak test macam mana terus on the road. Feeling apa beza before dengan after. Sebab tadi yang datang tadi yang bawa kit. So kejap lagi balik pun kit bawa. Kita tengok kit Kau kena share kau punya honest review kau. Macam mana before dengan after. Ready? Kau dah ready belum?